Satu rumah dah. Macam nak pindah. Tak Lin, diorang kata kat kita, padahal diorang nak guna kan. Dapur dia dah. Dapur gas pun ada. Tong gas pun bawa. Dia kena duduk sebulan lah. Sebulan baru balik kan. Buat main semua. Nak saya tekan lagi pergi dulu. Senin pula. Banyak. Banyak tak apa. Mancing lah. Macam tu dah. Mancing tak. Senin Sebelum kita main tadi ada lorong masuk kan. kita juga dia punya bukan tanah ni, dia duduk tanjung tu. Lepas ada tanah dia bawa dengan tapak. Lepas tu boleh bersih sikit lah. Tak ada orang. Banyak orang hotel tu. Aku kita ni bising kat tepi jalan juga. Bukan dalam hutan. Jalan dengan motor, depan dia ada orang meniaga kedai makan. Aneh. Kain tak? Morning. Selamat pagi. Pagi makan rendang je korang. Makan rendang. Makan rendang lah. Tu tak cerdik lagi mana tu. Temu. Dah, aku ayam. Dia nak buat ayam. Dah. Daya, buat apa ni? Makan. Lain ni. Barulah nak isin. Tuan ayat bagi kat Noh. Awak lah banyak buat ni hari ni. Picah ni. Tentu pun ni lambat. Santui ya. Dan Ha. picah. Baru nak buat action. Tak jadi. Buat ni ria. Ha, jalan. Jalan, bukan jalan kayu. Jalan macam mana? Dalam laut. Mancing. Mandi. Dapat cekok. Kamu. Ada ikan dah saya mau makan.
Ni ikan mana? Ikan jala. Oi, ikan jala. Dapat ekor. Dapat ekor. Tengok adik ni. Kita duduk pasal makan ni. Tahu dah pasal. Wah, kan? Mana biasa makan ikan ni? Ya, ikan yang bukan tangkung macam tu. Ya, ikan papu. Ikan laut. Ikan papu. Ya. Bukan ikan Papu. hai tu. Itu ikan belah ikan. Ikan papu. Ya. Itu ikan bawal. Ikan yang Papu mana ada beli ke? Papu kalau hitam lah. tak biasa beli lah. Tapi dengan tangkung kat asal tu. Itu ikan. Saubi. Tapi ikan sungai, ikan laut. Ni ikan laut. Saubi. Tengok macam yang kuat fikir yang kuat mana laut tengah mana mau mengai. Ikan ubi. Ikan sungai. Macam ni laut mau bukan sungai. Mana yang tahu? Malam ni kita makan steamboat. Habis 400. 400 melayang dalam masa 2 minit. Ada ke? Ha. Turun. Turun dia korek. Dia auto baut. Ayam tu dah tarik tu. Tapi dalam dia korek. Dalam. Dia korek bukan macam tu. Dia pakai skop, dia korek skop. Macam tu kan. So dia kok dalam pun dia tak boleh nak ni ah. Kecil. Ambil lah. Kecil sangat. Dia kena korek kot tu. Ada, dia duduk dalam. Bukti kita tangkap umpun-umpun tak memerlukan dedak. Tapi dia kena skop yang besar lah. Kalau skop kecil dapat pun kecil. Skop besar pun dapat besar. Tengok. Okey, cun. Boleh lah, tapi dia tak ada.
So teori tu boleh berguna Teori di mana tidak memerlukan umpan dedak tu boleh diterima lah dengan hasil praktikal yang ada. Yang jelas menunjukkan yang umpan sebenarnya tak perlu pun. Gitu. Jom bawa korang jalan-jalan tengok campsite. Malam ni kita orang je yang ada. Ada lagi 3 kemah je ni. Lepas tu dengan kemah kita orang yang sana. Yang kita orang duduk ni Sili Village kalau tak silap. Sili ke City? Lupa dah. Sili Village kot. Yang ni tapak B. Bahagian B ke tak silap. Kita tengok. Terang juga sini. Malam-malam pun. Sekejap kita tengok ni tapak apa dekat dengan tandas. Tapak ni dekat dengan tandas. Ni tu belakang tandas. Ada tulis tak? Oh, ada tulis kat sini. Yang betul-betul dekat dengan tandas ni. Oh, tapak 2. Tapak 2 dekat dengan tandas. Tapak 2 dengan tapak 1. Tapak 2, tapak 1. Yang bahagian B punya ni kot rasanya. Tapak 1, tapak 2. Tu 3, 4, 5 kat belakang kan. Yang ni punya yang A side lah. Bahagian A kan. Yang A punya ni. Aduh. Tapak 6 ni untuk A punya. A punya dia dekat dengan jalan. Kalau yang dekat dengan tandas tu dia tapak B. Tapak B. Wah, suka tapak dia. Tapi kalau ramai ni padat ni. Tapak 5 view dia macam tu. Sini banyak pokok. Tapak 5, tapak 6. Okey. Kalau suka, siapa suka dekat dengan pantai ni boleh ambil tapak 5, tapak 6. Ni tapak. Kalau yang tak suka duduk tepi pantai, suka duduk belakang-belakang sikit, sini lah. Sini untuk belakang-belakangnya. Dia tak ada view pantai lah sebab dia kemah kat sini ada. Siapa yang suka betul-betul depan pantai, dia kena ambil tapak 1, tapak 2 lah. Tapak 1, 2 ni yang A punya. Ni A. Tapak 1 mana? Tepi sekali. Hah? Ya. Ni pun ada kot. Tak pasti sini. Tapak 1 kot. Ada sini kot 1. Ni sini kot tapak 1 rasanya. Rasanya lah. 1, tapak 2. Tapak 2. View pantai 2. 1 sini kot. Dia macam selang-seli Tak ada pula tulisnya. Rasa 246 246. Ha? Ni tapak 1. Oh, 1 belakang korang. Oh, tapak 1 dia tak duduk dekat dengan ni. Tapak 1 dia dekat sini. Tapak 1 sini. Tapak 1. Ni kat sini yang saya duduk. Ni dia tak bukan dekat dengan ni kot.
Ataupun sini. Ni tapak satu ni. Tapak satu. Ni tapak satu orang. Ni tapak satu. Tapak dua sana. Tapak dua. Oh, dia buat sebelah sana apa? Nombor genap dengan nombor ganjil. So tapak dua, tapak empat, tapak enam. Ni tapak dua. Tapak dua juga. Tapak dua, tapak tiga. Tu, tapak dua, tapak tiga. Aku dah pening dah. Tapak dua ke tapak tiga ni? Tapak dua, tapak tiga. Tahulah. Kalau kat sini yang apa bahagian A punya. Bahagian B dia start dekat sana. Tapi luas juga. Luas lah sini korang. Saya dah camping kat sini 2 kali dah. Tapi saya tak pernah lagi duduk dekat area sini. Saya selalu pergi dekat sana, dekat Sili Village sana. Dekat sana dia kita boleh drop barang dengan kereta. Dia kata boleh parking kereta lah. Dia depends lah. Kalau kata tak ada orang boleh je. Kalau ramai tu better kereta dia suruh park kat sana. Tapi boleh bawa lah. Kira macam boleh bawa kereta tu sampai dekat kemah. Ini tapak dia. Lepas tu kat sini surau. Surau pula. Surau kat situ. Situ surau. Sini tandas. Tandas. Still okay. Tapi banyak penambahbaikan lah sebenarnya. Banyak penambahbaikan. Apa? Sebab masa saya datang tu tahun berapa lah? Tahun 2022 ke 2023 ke tak silap saya. Ada saya punya apa tu? Saya punya video yang lepas kan. Saya ada buat apa? Buat vlog saya camping hari tu. Saya datang waktu tu belah sana tak ada lagi tau. Sana tak ada apa-apa lagi, kosong. Nanti jom kita pergi tengok belah sana. Ini rasa yang diorang sewa ni kat ni. Tak ada orang dah. Ya. Okay. Yang ni bahagian Sili Village. Sili ke Sili? Sili ke Siti? Aku dah lupa dah. Kalau bahagian Sili Village kat sini, kat kita orang duduk dah. Tu kat sana. Situ. Tapak satu. Tapak satu, tapak dua. Saya punya tapak satu dengan tapak dua lah. Yang saya punya jiran tapak satu. Saya punya tapak dua. Sili Village Lepas tu dekat Sili Village ni, belakang ni ada tapak family. Kalau asalnya ikut kan. Sekejap bunyi kapal terbang korang. Kalau ikutkan saya nak book tapak sini, tapak satu, tapak dua ni. Tapi waktu saya nak book tu tak ada dah. Tak ada kosong dah. Ada tapak 4 yang 7 kali je. So macam mana saya nak book? Saya datang 2 family. Pergi satu tapak je. So kita orang book lah dekat sini. Masih ada kosong. Kita orang book tapak satu dengan tapak 2. So far okey lah korang. Sebab dia apa, boleh muat lah. Kira macam kemah besar tu kan. Kemah besar sampai ke depan sana. Lepas tu dia punya apa, ruang pun masih ada ruang dekat tepi tu. Dia tak terlalu padat sangat punya tapak dia. Okey, nak cerita dengan korang. Dulu saya camping kat sana tapak 6. Tapi masa saya camping dulu tak ada lagi benda ni. Nampak tak? Ni camping semua ni tak ada lagi. Kosong je korang waktu dulu. Waktu dulu kosong je ni. Semua tak ada lagi ni. Semua tak ada lagi. Tengok saya berapa tahun saya tak camping. Saya datang sini 2022 kot. Saya tak ingat 22 atau 23 lah. So 22 saya rasa. Bulan 9 kalau tak silap saya lah. Bulan 9 ke bulan berapa saya datang. Waktu tu tak ada lagi. Dah penuh dah sekarang ni. Nampak meriah dah semua. Itu kabin ni kalau siapa yang rasa macam malah leceh lah nak
apa sewa tapak nak pasang kemah semua kan. Korang boleh sewa kabin je. Nak mandi-mandi laut kan kat sini kan. Kat sini pun best sebenarnya. Laut kat sini pun best. Dia tenang je. Dia tak adalah macam heavy sangat, ombak yang besar apa semua tu kan. Tak ada. Dia light-light je. Ni semua kabin. Ni pun dah tak ada orang dah ni. Tak ada orang dah. Oh tapi tu macam ada lagi tu. Situ kan. Tu macam ada orang situ. Ada lagi lah rupanya. Semalam. Oh ni pun ada ni. Ada lagi lah. So ada lagi. Okay. Ni kalau bagi yang dekat sini, best part is dia ada singki kat sini. Maknanya kata bagi yang Silly Village ni, Silly Village ni dia memang khas ada singki kat sini lah dengan kabin-kabin ni kan. Dia buat singki kat sini. Ada singki. Dulu tak ada singki korang. Dulu memang kena punca kat sana je. Kau apa-apa nak kena pergi sana je. Sini dia dah buat lah kemudahan. Ada singki. Tak pasal pinggan ke apa kan. Lepas tu hujung sana tandas. Kat sini tandas Tandas ni memang kalau ikutkan yang saya duduk ni, tapak satu yang Silly Village ni, memang dengan tandas ni dekat lah. Kat sini dia tak ramai orang sangat. Tapi kalau penuh ni ramai jugalah. Kalau macam contoh tapak sini penuh kan, ramai lah juga. Tapi dia tak ramai sangat macam tandas kat sana lah. Tandas kat sana kan ramai. Kan ramai orang parking kat sana. Banyak campsite yang duduk sana kan. So agak ramai sikit lah. Tapi kalau tandas sini tak ada orang. Ini sebab kita orang je tinggal. Jadi diorang dah tutup lah tandas ni. Kita kena guna tandas yang sana lah. Tapi kalau hari Minggu tu mungkin ada. Kalau ramai-ramai orang kan, bagi diorang yang sewa dekat kabin ni, bolehlah guna tandas ni. Okey, jom tunjuk view sikit korang. Tunjuk view sikit. Dulu saya park kat sini, tapak 6. Tapak 6 kat sini, depan. Sekarang pokok pun dah besar dah. Dulu datang pokok lah seketik ni. Kecil je pokoknya. Sekarang pokok pun dah besar dah. Okay. Ni. Alright. Kita orang last kat sini malam ni. Cuaca tadi hujan. Tapi malam ni macam bunyi guruh-guruh tu ada. Tapi harap-harap tu tak adalah. Tak adalah hujan lebat-lebat sangat. Sebab malam yang 2 malam saya ada tu tak hujan. Cuaca cantik. Tak ada ribut, tak ada apa. Tapi so far tadi hujan. Tapi tak ada ribut lah malam ni. Okey, itu dah sekian. Dah bawa dah korang tour jalan-jalan. Siapa yang berminat nak nak tempah yang tapak ni, tapak yang tepi pantai ni, depan pantai, kau boleh park depan pantai lah. Kalau yang macam rasa macam tak best depan pantai ke kan, kau boleh park yang belakang. Boleh boleh pacak yang belakang punya. Depends lah pada masing-masing. Alright. Okay, itu saja. Bye-bye. 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 Balik dah. Bye-bye.